Salam sejahtera, info bola sepak. Nampaknya Faisal Halim sudah memperlihatkan beliau kembali mendapat sentuhan berbisanya setelah sekian lama dan mungkin beliau sudah bersedia untuk kembali sarung jersey Harimau Malaya untuk bantu pasukan kebangsaan pada kempen kelayakan Piala Asia 2027 yang akan membuka tirai pada 25 Mac ini. Ini kerana baru-baru ini dalam saingan Liga Super menentang Pasaukan Kelantan, Faisal Halim mencetak hat-trick sekaligus membantu Selangor menewaskan Kelantan serta mengekalkan Selangor di kedudukan kedua Liga Super. Kedudukan ini sudah pasti melayakkan mereka bermain di pentas Asia ACL 2 tahun hadapan. Faisal Halim masih mempunyai peluang kerana ketua jurulatih baharu, Peter Klamovski dan FAM masih belum mengumumkan senarai pemain yang akan dipanggil ke kem latihan pusat Harimau Malaya. Setuju atau tidak Faisal kembali bersama skuad negara? Sila komen di ruangan bawah. Marilah kita mendoakan agar Faisal Halim terus berada di momentum terbaik.